Mantap. Alhamdulillah. Hari ni aku nak pergi pasang bubu dengan aku nak casting sekali. Tapi sebelum tu, aku pijak-pijak dulu buah sawit yang aku dah kumpulkan ni. Jadi, macam ni contohnya. Buah sawitnya dah pecah minyak macam ni. Lepas tu, aku pun on the way pergi ke tempat nak pasang bubu. Aku dah sampai dan dekat sini aku nak pasang. Lepas tu, aku keluarkan biji sawitnya dalam box aku. Aku pun masukkan biji sawitnya ke dalam bubu. Lepas aku letak umpannya ke dalam bubu, aku terus pasang. Untuk pasangnya, aku skip je. Semua sekali 5 bubu. Siap je pasang 5 bubu, aku terus cari spot untuk aku nak casting. Macam biasa, tempat aku nak casting ni tempat aku jumpa King Cobra masa tu. Jadi, ini video yang lepas. Untuk bubunya besok pagi baru aku angkat dan sekarang aku nak casting dulu. Casting ni aku tak berapa nak minat, tapi atas permintaan korang aku casting je lah. Sebab kalau casting ni bateri GoPro cepat habis. Itu pasal aku suka pasang tajuk. Nampaknya balingan pertama tak kena. Lepas tu aku try pula dekat spot yang lain, tapi aku lupa nak rekod. Lepas dia makan tu barulah aku rekod. Tak apalah, korang layan je lah. Alhamdulillah. Berjaya naikkan. Mantap. Uish. Alhamdulillah guys. Dapat lagi. Alhamdulillah. Ikan yang kedua. Mantap. Dalam masa aku nak balik tu, babi ni boleh pula buat roblox. Jadi untuk hasil casting hari ni cuma 2 ekor aku naikkan. Ikannya aku kumpulkan dulu sebab aku nak jual nanti. Hari ni dah masuk hari kedua. Cuaca hari ni pun sangat baik. Pagi ni aku nak pasang tajuk dengan aku nak casting sekali. Untuk tajuknya aku pakai batang pelepah. Aku dah sampai dekat spot yang aku nak tajuk. Jadi ini dia spotnya. Ini ikan hidup untuk aku nak tajuk. Untuk tajuk pagi ni aku cuma pasang 9 tajuk. Aku pasang tak banyak. Untuk mata kail dengan loceng semua dah aku pasang. Jadi ini dia tajuk yang pertama, tajuk yang kedua, tajuk yang ketiga, tajuk yang keempat, tajuk yang kelima, tajuk keenam, ketujuh, ke-8. Ini tajuk yang terakhir, ke-9. Lepas aku siap pasang 9 tajuk, tajuk yang pertama dah ada yang makan tapi tak kena. Tajuk yang ke-8 aku dah dengar bunyi loceng. Lepas tu aku pergi, dah ada yang makan. Tak buang masa, aku pun terus angkat. Mantap. Lepas tu ikannya aku masukkan ke dalam rajut. Tajuk yang ni aku dah dengar loceng tapi tak ada yang kena. Umpannya pun dah habis. Masa aku jalan-jalan, aku ternampak anak ikan ruan ni tengah bersantai dekat tepi tu. Ini sangat mantap. Lepas aku pasang 9 tajuk, aku pun pergi casting. Aku saja je cuba-cuba casting sebab aku nak hilangkan bosan sambil aku tunggu tajuk. Tapi malangnya dekat spot ni tak ada ikan. Lepas tu aku pergi spot yang lain terus kena sambar. Ini terlebih mantap. Alhamdulillah. Ada hasil. Mantap. Aku nak masukkan ikannya ke dalam guni. Lepas tu ikannya melompat-lompat. Nasib baik tak masuk dalam parit semula. Dengan aku sekali mengelupuh. Kau ni karang. Kalau korang perasan benda ni dekat dalam kebun, inilah sarang burung hantu. Sebab burung hantu dia makan tikus. Jadi kuranglah sikit tikusnya nak makan sawit. Lepas tu aku satukan ikannya dan aku masukkan ke dalam rajut aku. Sekarang dah pukul 5.12. Lepas tu aku cek tajuk aku, semua tak ada yang kena. Aku pun angkat ke semua tajuk-tajuk aku. Untuk hari ni cuma 2 ekor ikan. Ini aku Luqmanul Hakim aka Man Jungle. Macam biasa ikannya semua aku kumpulkan dulu. Hari ni dah masuk hari ketiga. Aku nak pergi angkat bubu yang kemarin aku pasang. Aku dah sampai tempat yang aku pasang bubu. Jadi itu dia bubunya. Tak buang masa, aku pun terus angkat bubu yang pertama ni. Bubu yang pertama ni tak ada yang masuk. Yang masuk cuma ikan sepat. Untuk bubu yang kedua ni pun sama, tak ada yang masuk. Yang masuk banyak ikan sepat. Bubu yang ketiga dengan bubu yang keempat yang masuk banyak ikan sepat. Jadi aku skip je supaya korang tak bosan. Jadi ini dia bubu yang terakhir, bubu yang kelima. Ada masuk pun seekor je tapi anak ikan bujuk. Untuk bubu kali ni tak ada rezekinya nak masuk ikan besar-besar. Korang tengoklah tu yang masuk banyak ikan sepat. Untuk semua bubu, ikannya aku lepaskan balik.
Hari ni dah masuk hari keempat. Ini ikan tebal sisik dengan ikan sepat. Inilah umpan aku untuk aku tajuh haruan. Aku dah sampai spot untuk aku nak tajuh. Pagi ni cuacanya cantik. Aku pun pasang matakai dekat semua tajuh aku. Sebabkan cuaca panas, aku spray dulu Skintific ni. Kalau tak, memang berminyak lah muka. Lepas spray tu sejuk je rasa dia. Jadi ini dia ikan tebal sisik. Ini tajuh yang pertama, tajuh yang kedua, tajuh ketiga. Aku baru pasang 3 tajuh. Tajuh yang ni dah ada yang makan, tapi tak kena. Belum sempat pasang tajuh yang keempat, tajuh yang kedua dah ada yang makan. Allah, tak lekat. Terlepas guys, terlepas. Tak lekat dia. Tak ada rezeki. Ini baru tajuh yang kedua. Aduh, ada balance 7 tajuh lagi tak pasang. Dah ada sambal. Alamak. Berpeluh dah ni lah. Okay guys, jadi untuk pasang tajuh saya hanya tunjuk pasang 3 saja. Yang selebihnya saya tak tunjuk sebab susah. Saya pasang semua 10 tajuh. Saya baru nak masuk tajuh yang keempat, tajuh yang ketiga dah ada yang kena. Jadinya saya perlu patah balik. Okay, jadinya saya tak tunjuk sebab yang saya pakai dekat saya punya leher ni untuk saya pasang tajuh. Dan dekat tripod saya ni untuk saya tarik ikan. Jadi saya nak tukar-tukar kamera, makan masa. Jadi saya hanya tunjuk tarik ikan sajalah. Tapi sekarang ni saya dah pasang semua 10 tajuh. Tajuh yang ni orang punya ni, tapi tengok dia punya tali macam dah ada yang makan. Cuba korang tengok tali dia, tegang tu. Dia punya rumpai pun, teratai tu semua pun dah bergalih. Maknanya ada ikan ni. Tapi saya tak boleh angkat lah sebab bukan saya punya tajuh. Hari ni batang pelepah sawit ni bukan saya punya. Saya pakai buluh. Jadi sekarang ni pun saya dah basah sangat ni. Walaupun hanya 10 tajuh, tapi panas dia, ya Allah hai. Memang panas. Berpeluh habis dah ni saya. Okay guys, sekarang kita tunggu ikan makan. Okay. Haus guys. Panas. Sekarang baru pukul 10. Dia punya panas berdenting. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, Alhamdulillah ikan yang pertama saya baru pasang siap 10 tajuh dan saya patah balik ke sini. Dah ada yang makan. Aduh, tapi ada lagi satu umpan tadi yang dah tak ada ikan. Jadi pagi ni memang gasak ikan semua. Allahuakbar. Alhamdulillah, mantap. Okay guys, jadi untuk umpan yang ni dah habis. Sekarang 2 tajuh dah tak ada. Sekarang balance tinggal 8 tajuh lagi. Sekarang baru pukul 10.04. Lepas tu aku pun cek tajuh naik motor sebab aku dah panas sangat, aku dah berpeluh. Punya sedap dapat angin. Lepas aku dah cek semua, tajuh yang ni macam dah ada yang makan. Aku pun berhenti. Memang betul dah ada yang makan, tapi tak tahu lekat ke tak. Korang tengoklah buluh tu dah melentur. Aku pun apa lagi, angkat lah. Lepas tu ikannya tak kena. Lepas aku dah angkat tu, aku letak balik umpan. Lepas tu aku pasang balik. Wah, itu ada kura-kura. Disebabkan kura-kura ni lambat, jadi aku cepatkan dia. Kan laju sikit. Lepas tu aku cek pula tajuh yang sebelahnya sebab aku dengar bunyi ikan kecuk. Dia macam meronta kelemasan macam tu. Jadi aku pun cepat-cepat pergi. Dan aku pergi, rupa-rupanya memang dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, dapat lagi. Mantap. Ni saya pakai ikan potong sebab saya dah habis umpan hidup. Jadi saya potong umpan ni, saya pasang dekat tajuh yang dah tak ada umpan. Dah masuk tengah hari, aku pun kemas-kemas tajuh aku semua. Aku tajuh waktu pagi je. Tengah hari memang aku nak balik. Aku pun angkat ikan aku. Dan hari ni aku cuma dapat 2 ekor ikan. Alhamdulillah. Ini pun aku dah bersyukur sangat-sangat. Yang lagi seekor lucut. Kalau tak dah ada 3 ikan. Hari ni dah masuk hari kelima. Itu ada monyet. Nampaknya monyet tu kesepian. Pagi ni aku nak pergi casting dengan aku nak pasang bubu tempirai 2 pintu. Jadi ini dia bubu tempirainya dan aku dah sampai dekat spotnya. Untuk rumpainya aku lapangkan dulu pakai batang pelepah sawit ni. Lepas dah lapangkan, apa lagi, masukkanlah bubunya dekat dalam tu. Lepas dah pasang, jangan lupa ikat. Kalau tak nanti hujan ada arus, habis hilang bubu aku. Lepas tu aku ambil batang pelepah dengan daun-daunnya sekali aku ambil untuk aku nak cover atas dia. Dan aku buat jalan untuk masuk kat lubang pintu. Aku pasang bubu ni dekat pertigaan air. Jadi yang dekat sana tu parit, dekat sini pun parit, kiri dengan kanan. Ini nama dia berudu. Dah besar, nama dia katak. Kalau yang ni katak tipu. Siap je aku pasang bubu, aku pun pergi casting. Tahu-tahu aku dah tarik ikan. Tapi disebabkan ikan ni kecil, jadi aku lepaskan je lah balik. 1, 2, 3. Cemplung. Dah pukul 6.12 petang. Jadi aku pun kemas-kemas balik. Dan hari ni aku tak ada dapat ikan yang besar.
Hari ni dah masuk hari ke-6 dan pagi ni aku nak pergi angkat bubu yang semalam aku pasang. Lepas aku dah buang semua daun atas bubu aku, rupanya ada ular yang masuk. Tengok daripada atas ni macam besar ularnya. Tak apa, mari kita tengok sama-sama. Tak buang masa, aku pun terus angkat bubu aku. Jadi yang masuk dalam bubu aku ular sawa. Dia punya saiz taklah besar sangat, tapi bagi aku pun dah besar juga, sedang-sedang lah. Ikan lembat yang besar pun ada yang masuk. Kulit ular ni cantik, dia ada pelangi-pelangi. Cara nak keluarkan ular ni senang je, buka je pintu. Jangan bagi dia rasa terancam. Kalau dia rasa terancam, memang dia akan macam marah-marah macam tu lah. Lepas tu aku ambil batang pelepah sawit dan aku angkat kepala dia untuk aku bawa keluar ke lubang pintu. Tapi susah juga ular ni nak keluar. Lepas tu aku terbalikkan bubunya supaya pintu dia dekat dengan tanah. Dah aku jolok-jolok macam tu pun dia susah nak keluar. Dan akhirnya dia keluar juga. Alhamdulillah. Pergilah kau sana, selamatkan diri kau, okey? Jangan ganggu aku. Lepas tu cuik-cuik sikit untuk nak manja-manja dengan dia supaya dia ingat aku nanti. Okey, bye-bye. Jangan lupa bahagia. Untuk ikan lembat ni boleh tahan saiz dia. Sekarang dah tak ada ular, barulah aku boleh tangkap ikannya. Untuk bubu tempirai ni aku tak letakkan umpan, aku pakai letak je bubunya sebab dia punya pintu dah besar. Apa ikan lembat ni, dia punya saiz berkilat badan dia, panjang pula tu. Lepas aku dah ambil ikannya, aku pasang balik bubunya. Siap je pasang bubu, aku nak pergi tajuk. Hari ni aku pasang 10 tajuk. Aku pakai ikan hidup dengan aku bawa air mineral 2 botol sebab cuaca panas sangat. Ini tajuk yang pertama dengan tajuk yang kedua. Selebihnya aku tak tunjuk supaya korang tak bosan. Siap je pasang 10 tajuk. Tajuk ni dah ada yang makan tapi aku tak tahu kena ke tak. Aku pun apa lagi, angkat lah. Lepas tu ikannya tak kena. Untuk tajuk yang ni pula macam dah ada ikan makan. Jadi ini ikan yang pertama untuk petang ni pukul 4.30. Alhamdulillah. Guys, mantap. Lepas aku tarik ikan tu, aku pun kemas semua tajuk aku sebab hari dah petang dan nak maghrib. Jadi hari ni cuma 2 ekor ikan. Ikan haruan dengan ikan lembat. Ikan haruannya macam biasa, aku masukkan dekat dalam tong aku untuk aku nak bela dan aku akan jual nanti. Untuk lembatnya aku letakkan dalam freezer untuk aku nak makan nanti. Lepas je maghrib, aku pun masuk kebun balik untuk aku nak mancing keli lembat malam ni. Member-member aku semua dah masuk dalam awal petang tadi. Jadi ni aku gerak sorang-sorang. Sekarang diorang baru nak pasang tajuk. Jom kita layan sama-sama. Untuk lagu backgroundnya aku matikan. Kita dengar suasana mancing malam-malam. Kecil Okey dah. Tunggu. Oh. Kecil ni lepas lah. Kecil sangat lah. Bosor ikan. Tak gua apa ikannya. Tapi ada ikan. Ada ikan ni. Tu. Ayo tu, lepas ambil tu. Ada plastik belah? Tak ada ya? Kau ada tak? Saya dekat rumput, atas rumput. Sana sikit. Cari yang rumput, okey. Mantap brother Ya. Mantap Mirul. Okey lah ni. Boleh. Saya sini boleh. Baru seekor. Ada. Jangan, aduh salah tu. Tali. Ini ruan. Besar tak? Masuk garis tak? Okey, nampak. Okey, dah nampak. Tali. Tangkap tali. Ular.
Oh tak. Kan. Alah hai. Tengok. Kau buang dulu dia punya tu. Buang dia takut. Tak kecil. Lepas. Okay, lepas. Aduh, sakit. Cucuk. Yang bawah ni Cik. Yang ni tahu lah sebab dia tegang tak ni. Bawah. Ini tegang tak? Bawah. Sabar. Sabar, angkat ini dulu. Ada. Sabar. Sangkut ke? Sangkut. Kelepah. Tapi ada ikan tak? Oh ada ikan lah. Ada ikannya tu. Ada kan? Ada. Ada giring kan? Ada rasa ke? Bukan angkat ini. Ni, lepas ni. Angkat. Lepas angkat ni. Angkat ni, angkat tu. Ni, angkat ni. Tu ada. Oh, kan? Ada kan? Ada tu. Ni, angkat ni. Lagi. Depan ni. Situ lah. Kau situ. Tu dekat tali. Okey, kau. Mantap. Saiz. Angkat atas. Ni angkat tadi. Okey, bawa ke sana tu. Okey, betul sebelah lagi. Tahu ada. Tegang tak? Ada lah. Ada. Okey. Aku ambil tali sana ni. Kau kena tarik pelepah. Biar aku tarik ni. Okey, kita saput tali sikit. Letak je bawah tu. Okey, angkat pelepah ni. Boleh tak? Okey, boleh. Angkat pelepah ni. Okey, stop. Okey, mantap. Siap dulu, siap. Okey, mantap. Eh, lampu kau. Saya. Pipit. Kat belah dalam sana lagi dah tengok. Boleh tengok lagi. Sana belah dalam lagi. Tap. Babon. Uish. Babon. Berapa ekor lah? 5 eh? Berapa kilo ambil tu? Tahu kah? Mantap. Kat sini Babon. Uish, berat ni. Atas ni. Kenapa? Babon ni. Sedang lah. Mantap Sedang. guys. Remaja. Belakang sana payah juga. Ada parit sebelah sini je. Parit sebelah sini masih ada air kan? Ada ni. Itu kompor ni, dah sedap lah. Ya, masuk. Ni letak dia. Ada kayu. Kiri, belah kiri. Okey. Boleh tak tu? Ya, boleh. Mantap. Tap. Angkat.
Hai, agak tinggal sikit dulu. Mantap. Mantap, bos. Jadi malam ni hanya dapat 8 ekor ikan keli lembat. Alhamdulillah. Sekarang hasilnya semua bagi-bagi. Aku cuma ambil seekor ikan je. Hari ni dah masuk hari ke-7. Petang ni aku nak pergi casting dengan member aku. Aku nak casting dekat kebun sebelah. Jadinya nak kena lompat parit ni dulu. Bujuk. Mantap. Bujuk. Bujuk bersaiz padu. Dah betul. Nampak? Uish, tak dekat sia. Besar Dah lekat tu. Ui, lucut bai. Hai. Mantap dapat bujuk brother Hai. Angkat sikit dulu. Oh, mantap. Tengok kulit dia. Bersinar. Okey. Ni nombor 2, bujuk. Disebabkan dah petang, aku pun on the way nak balik. Tapi sebelum balik, aku nak pergi angkat bubu yang semalam aku pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sekarang aku nak angkat bubunya. Kita tengok apa yang dapat. Nampak dulu. Bujuk. Bujuk keruan. Bujuk. Dah boleh ni masak. Dia kurang asas. Nampak dulu. Bujuk. 3 ekor. Oh, mantap. Makan bos. Walaupun kumpau, makan tetap cuma satu. Nah, kita berehat makan nasi lemak. Okey. Lepas tu malam tu ada member aku nak beli ikan puyuh 10 ekor sebab dia nak bela dekat rumah. Mantap. Hari ni dah masuk hari ke-8. Pagi ni kita orang nak pergi menjaring dekat Tanjung Sedili Kecil. Sekarang masih hujan jadi berhenti dulu buat semua kerja. Banyak burung-burung yang bermain dekat tepi pantai ni. Hujannya pun dah berhenti jadi bolehlah mulakan aktiviti untuk hari ni. Ini jaring pukat tarik. Panjangnya 150 kaki, dia punya tinggi 8 kaki. Lepas tu kayu yang tajam-tajam dekat tepi tu kita buang dulu. Sekarang masanya untuk tarik jaring ni. Jadi macam ni contoh jaringnya. Lepas je aku cek jaringnya semuanya pas. Lepas tu pergilah ke tempat yang paras paling dalam. Ini ada obo-obo. Obo-obo ni kalau kena badan memang gatal. Ini pemandangan daripada dekat dalam air. Obor. Ini pemandangan daripada drone. Jadi macam ni caranya. Yang seorang pergi sana dan yang 2 orang lagi tarik sampailah ke tepi pantai. Ini Along, nampaknya macam dah penat. Tapi memang penat pun kalau jalan dalam air ni. Dan sekarang mulalah untuk nak tarik pukatnya. Yang ni pula Maulana. Nampaknya dia tarik seorang-seorang. Tak apalah. Siapa yang pernah buat pukat tarik macam ni? Cuba korang komen dekat bawah. Tarik. Wah, dia kan keserangat ke beranak. Bubu banyak sangkut lah. Ya ampun, setelah 30 tahun tak narik pukat narik pukat. Tarik!
Banyak betul. Ikan todak. Balik kan. Apalah, boleh lah buat lauk. Batunya mana? Batunya belah bawah. Ikan serangat. Pusat luar serangat. Banyak betul bubui. Todak ada, serangat ada. Ikan timah ada, ikan timah. Ikan timah ada. Ikan timah. Barakuda ada. Macam-macam ada. Untuk first ngerik ni todak. Buat lauk tengah hari. Ikan selangat laut lain lah Dia tak macam ikan selangat Timah. kat bakau. Timah, spesies timah ada di sini. Mesti ada yang gorgon. Talang. Talang. Oh, ni jari bapak dia ni. Bapak dia. Jari bapak dia ada ni. Itu ikan apa macam Ni beranak gini. Ni beranak ni. Ya, beranak ni. yang macam askar tu apa? Ini. Ini ikan mengkerong. Mengkerong. Helikopter. Tak ni. Ikan kapak. Ikan kapak. Ada ikan kapal. Long, ya long. First tarik ni dah long ni. Ada udang ah. Dia kalau malam tu. kalau malam lagi besar-besar udang. Ada udang. Dia dah lauk kita ikan goreng. Kan? Kau tarik aku long. Okay guys, jadi sekarang ni saya tengah tarik tukat, okey? Lan kau tengok tengah ni Ni kita gerak ke mana? Belakang. Aduh. Kau diam je kat situ. Aduh. Pergi sana. Kau dah parah situ okey tu. Aku kena oboh-oboh. So pendek tak. Okay guys, tarik. Aktiviti kita untuk hari ni tarik pukat dekat pantai. Mantap. Dah tegang dulu. Tegangan je dah je. Jap. Aku dah tengah buat dia. Dah tengah perampung lah dia. Tak boleh tarik lah. Okay, tegang. Alamak, tengah tu macam belit lah. Tarik. Okay guys, masa untuk kutip ikan. Banyak ubu-ubu. Kurang berangsangkan hari tarikan kedua. Spek ketam. Tak tahu ikan apa ni? Parang Anak parang. Anak parang. Parang, cabut. Parang. Cabut Seko je? Makin basuh, makin gatal aku ni. Aku tengah nak ambil tu ni. Menu sempoi. Ikannya pun itu. Masak campak-campak. Tahu tak apa. Okey, dapat. Lurus. Hari kita masak sambal tomato. Sambal ni gitu-gitu je lah rasa dia. Dan dia ada sambal. Mantap. Ni ikan apa tadi? Talang. Ni je lah untuk first time. Ya, sekejap lagi kasih kulit tanggal dulu. Itulah, ini memang hari obor-obor lah. Anak gila. Memang dah sampai time dia obor-obor ni. Tengok berehat. Okay. Mantap. Kunyit ada. Kita pakai bawang bagi harum sikit, bagilah sedap-sedap sikit, bawang. Beginilah barang tak cukup. Hantam sajalah. Jadi kita kat tergeli masak-masak. Cukup rasa garam sikit je. Kita terlalu belacan. Mantap. Yau, mantap.
Kunyit tak bawa. Lupa tinggal. Atau kunyit. Oh, kita tak ada kunyit. Tak ada kunyit. Tak apa, ni dah ada dah. Kita gini je ni. Ulam banyak tau. Tu ada ulam ada tu. ulam raja tu. Ni. Cukup lagi. Lagi lah. Tam yang ni 24 yang besar-besar ni. Inilah hasil kita RM4 kilo yang ni. Semukat. Lepas. Mantap. Udang. Oh, udang kau. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dah dah sudah. Mantap. Tolong Alang. Sampai situ je naik. Jadi kat orang sama je. Jadi sampai sini dulu video daripada aku. Terima kasih sebab dah menonton sampai habis. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Okey, mantap.